Okay, sambungan sikit daripada tadi video yang sebelum ni. So kalau anda tengok kat trip A tu, saya set daripada automatic tau. Setiap kali saya isi penuh, trip A akan reset kepada kosong. Jadi kita boleh tengok untuk isi yang penuh ni berapa jauh dia boleh pergi. Jadi kalau anda tengok kat saya punya bacaan trip A tu dah 192, baru hilang 1 bar saja. Maknanya dia sangat jimat. Tengok average frequency saya 18.1, and then range masih ada 305. Mana saya isi penuh tu, kemungkinan anda tambah balik lah 305 campur dengan 152, 400 lebih kan, almost 500. Jadi bergantung pada cara pemanduan lah. Saya memang tahu cara nak kawal. Saya tak tekan minyak terlalu laju kecuali keadaan yang memerlukan lah. Dan Eco Idle memang saya gunakan. Sebab Eco Idle ni bila kita berhenti, dia tak akan makan minyak. Cuma anda kena tahan sikit lah panas aircon dia tak sejuk. Tapi average minyak tak akan digunakan bila kita dalam Eco Idle. Tapi setengah orang dia tak suka Eco Idle ni, dia disable kan. So Eco Idle sebenarnya dia membantu. Sebab idling ni masa kita berhenti memang minyak masih digunakan. So kalau anda nak jimat, kena gunakanlah Eco Idle tu. Okay.